Ais, aku ada terlihat video uh, wakil rakyat yang menang Dun Karamunting mengangkat sumpah. Tu baca teks ya. Terkemut-kemut macam budak baru belajar membaca. Memang teruk sangat. Aku tak tahulah parti mana, aku tak ambil peduli sangat sebab apa di Sabah ni dia ikut mood dia saja. Jadi di sini aku nak tegaskan jenis-jenis orang macam ni lah yang akan kita dapat kalau UEC diteruskan tanpa tanpa memberi penekanan kepada kepujian bahasa Melayu. Kau dah nak tengok ke Malaysia jadi macam ni? Orang-orang Melayu dan juga Bumi Putera. Aku rasa tak tahulah. Malu satu Sabah. Oh, pilih macam tu. Don't. Janganlah kerana orang macam ni, orang menganggap orang Sabah ni main pilih je. Asalkan Sabah, tak kira macam mana punya kualiti pun kau orang pilih. Mendapatlah kau orang ya.